Okey, Assalamualaikum kepada semua yang menonton video ini. Aku seorang peminat bola sepak di Malaysia ini dengar cerita lah yang di mana FIPRO sedang memberitahu kepada FIFA bahawa tindakan FIFA denda 7 orang pemain bola sepak ini adalah terlalu melampau, kejam. Ya, bagi pemerhati aku lah, ini adalah satu tindakan yang kejam lah. Hari ini kita tengok 7 orang pemain bola sepak Malaysia digantung. Kita tak tahu lepas ini tim mana pula yang FIFA akan gantung. Jangan rasa gembira di luar sana tu, di negara-negara Asia seperti Indonesia, Vietnam, Singapura, Thailand, lagi apa lagi? Australia, Brazil pun sekalipun, Argentina sekalipun, jangan rasa happy dan jangan rasa gembira lah. Kan? Jadikan 7 orang ni sebagai satu cerita yang orang cakap sebenarnya ini adalah mangsa keadaan. Benda ni aku dah bagi tahu dalam aku punya baru-baru ni yang aku buat dalam YouTube, yang di mana ketujuh-tujuh pemain ni adalah dijadikan sebagai mangsa ataupun kambing hitam. Jujur lah aku cakap, aku seorang peminat bola sepak kan. Cuba kau bayangkan, sebenarnya satu benda ni aku cerita kau ini pengalaman aku lah. Jangan kau fikir yang bukan-bukan lah. Bukan pengalaman FIFA, bukan pengalaman persatuan bola sepak profesional di seluruh dunia, bukan. Ini atas dasar pengalaman aku sebagai peminat bola sepak. Aku ni minat bola sepak Malaysia ni daripada kecil lagi. Bukan setakat aku layan Malaysia je, semua negara aku layan. Brazil, Argentina, Jerman, Croatia, Colombia, Australia, Nigeria, semua negara. Ivory Coast pun aku layan kan. Tetapi macam ni lah, sebenarnya aku bagi kau satu benda kan, aku tak kisahlah kalau orang nak kata aku ke apa benda ke, itu ke, ini ke, aku tak kisah. Sebenarnya satu ayat aku bagi tahu kan, ni terus terang aku tak kisahlah. Nak ban ke aku tak kisahlah kan. Satu benda aku cerita sebenarnya FIFA terkejut. Terkejut gila. Terkejut kan. Mana mungkin sebuah negara yang tak pernah pergi World Cup, yang tak pernah pegang Piala Dunia, tiba-tiba ada player-player bagus. Lebih ditambah pula daripada Argentina, Brazil, Spanyol, Portugal. Macam ni lah. Ini dinamakan satu Asia tidak berterima. Pasukan bola sepak Malaysia yang ada pemain-pemain yang bagus seperti ini. Cuba korang bayangkan berapa kali aku beritahu tentang perkara ni, tapi aku nak daripada dengar daripada mulut korang sendirilah macam mana kan. Korang kasih komen dekat aku apa jawapan-jawapan yang kau rasa elok lah. Yang elok-elok aku tinggalkan di komen aku, yang tak elok aku padam lah. Sebenarnya terkejut kan, terkejut 7 orang pemain tiba-tiba power ni masuk Malaysia. Ini nama rezeki kan. Tetapi adalah manusia ni perangai iri hati ni daripada zaman dulu sampai sekarang tak pernah berubah lagi. Biasalah orang iri hati ni, dia tak boleh tengok orang bahagia, dia tak boleh tengok tim orang lain bahagia, berjaya kan, sedangkan tim dia berlonggok-longgok. Pemain-pemain asing tu kan, dia tuduh ni kita buat pemalsuan dokumen. Ini aku cakap kau terang lah. Terkejut memang terkejut Aku boleh bongkarkan lagi. Okey, aku bagi kau satu contoh. Sebenarnya pemain-pemain asing ni yang kau tengok-tengok dekat World Cup ni, apabila dia berada dekat negara yang diwakilinya, kebanyakan pemain-pemain asing tu, kebanyakannya bukan asal daripada negara yang diorang main tu. Contoh macam England. Bayangkan England.
Harry Kane bukan orang England, orang Ireland. Tengok pula pemain-pemain Jerman. Jerman paling banyak pemain-pemain asing. Cuba tengok Mesut Ozil. Mesut Ozil daripada Turki. Macam mana dia boleh pergi Jerman? Fikir balik. Macam mana Turki boleh pergi ke Jerman? Macam mana diorang boleh dapat naturalisasi tu? Dari mana boleh dapat naturalisasi tu? Takkan orang Turki boleh pergi ke Jerman? Okay. Kevin Kuranji, pemain striker daripada Jerman. Dari Brazil. Macam mana boleh pergi Jerman? Cuba beritahu dekat aku. Macam mana boleh pergi Jerman? Yang ini mungkin korang tak tahulah. Ini yang terbaru lah. Terang-terang aku cakap. Yang terbaru lah. Mungkin aku rasa ini yang terbaru lah. Yang korang seorang peminat-peminat bola sepak semua. Kan? Mesti kenal dengan individu ni. Mesti kenal. Okay. Pernah tak kau dengar seorang pemain-pemain Belanda? Pemain-pemain Belanda kebanyakan dia semuanya pemain naturalisasi. Patrick Kluivert bukan orang Belanda. Edgar David bukan orang Belanda. Apa cerita tu? Semua daripada Suriname tu. Suriname tu negara mana? Dan aku nak tanyalah. Yang terbaru lah pemain Belanda. Aku ada kenal seorang pemain Belanda tu. Dia memang orang cakap memang tak logik dia boleh masuk pasukan Belanda, tetapi dia jadi selection pemain Belanda. Nama dia adalah Tijjani Reinders. Tijjani Reinders. Dia sekarang main Manchester City. Dulu dia main AC Milan. Yang aku pelik dia tu, dia asal Indonesia. Macam mana dia boleh main Belanda Cuba beritahu kat aku. Cuba komen. Macam mana tu? Kan? Apa cerita tu? Cuba korang seorang pakar bola sepak, the best of the bola sepak, the best of the football, cuba cerita dekat aku. Cuba komen balik apa yang korang rasa jawapan-jawapan aku ni adalah benda yang betul ataupun sekadar cerita kosong macam mana. Cuba beritahu. Aku nak dengar juga komen daripada korang. Yang elok-elok yang tak elok aku buang komen korang terus. Okay. Cuba fikir balik. England. Dennis Rice. Pemain England. Dia bukan pemain England. Dia main England. Tapi kenapa dia lahir di Ireland? Memanglah aku tahu England dengan Ireland tu dekat. Macam mana boleh termasuk England pula? Kenapa dia tak main Ireland? Ini aku cakap. FIFA kena kaji balik. Kan? Jangan kita hantar email, lepas tu merosakkan tim orang, pasukan tim orang, bagi tahu kita buat pemalsuan. Cuba kalau boleh FIFA tolong cari siapa dia yang kaki report. Bukan kau hentam player-player ni, bukan. Kau cari siapa yang sebenarnya yang mereport. Tak kisah dia dengan mana sekalipun. Vietnam ke, Indonesia ke, Argentina ke, Brazil ke, siapa? Individu dia apa? Adakah VIP ke, corporate ke, duit banyak ke, jutawan ke, ada ladang tanah ke, ada ladang minyak ke? Cuba beritahu. Itu pun aku cerita sikit aja. Kalau aku ceritakan, aku rasa berepisod-episod dah. Kan? Dan aku takut nanti ada pula yang tak boleh terima pula. Dia bayangkan kan. Imanul Machuka tu, nenek dia pandai buat karipap. Aku nak tanya lah kan, karipap ni makanan orang Malaysia ke tau? Macam mana pula orang Argentina minat? Kau fikir balik, adakah diorang ni ada kaitan? Nama pun Imanul. Iman tu orang Melayu. Imanul. Takkanlah benda macam ni pun aku nak apa orang cakap. Aku pelik takkanlah benda macam ni aku nak jadikan sebagai satu subjek pula ataupun tajuk utama. Cuba kau tengok Imanul. Memang dia lahir di Argentina, tapi nama dia, kau tengok nama dia Imanul. Nol tu dia tambahkan Iman. Kau fikir balik. Dia cakap lebih nanti korang kata aku apa pula nak tunjuk bagus lah, apa benda lah. Okay.